Proton Saga. Sebut jenama ni, semua orang Malaysia kenal. Ia bukan sekadar kereta kan. Ia macam simbol kebanggaan kita. Kereta nasional pertama kita. Dan sekarang, selepas hampir 4 dekad, Saga kembali dengan satu kemas kini yang, wow, boleh dikatakan yang paling besar dalam sejarahnya. Jadi, persoalannya sekarang, dengan pasaran yang dahsyat gila persaingannya hari ini, mampukah Saga baru ni rampas balik tahta Raja Kereta Rakyat? Jom kita kupas sama-sama. Okey, tapi sebelum kita terjah model baru ni, jom kita imbas kembali sikit perjalanan Saga ni. Percayalah, ceritanya memang penuh sejarah. Macam saya cakap tadi, ia bukan sekadar kereta. Ia dah jadi sebahagian daripada identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Segalanya bermula pada tahun 1985. Masa tu model pertama keluar yang berasaskan Mitsubishi tu. Lepas tu kita ada rekaan semula yang besar pada tahun 2008 dan kemudian evolusi generasi ketiga pada 2016. Nampak tak? Saga ni sentiasa berubah ikut zaman. Dan kejayaan dia, memang tak boleh disangka. Sejak ia dilancarkan, lebih 1.9 juta unit. 1.9 juta telah terjual di seluruh dunia. Cuba bayangkan. Angka ni sendiri dah cukup membuktikan betapa istimewanya tempat Saga ni dalam hati kita semua. Tapi zaman dah berubah. Pasaran sekarang ni, yang ampun, penuh dengan macam-macam pilihan. Dan ini bermakna Saga berdepan dengan saingan yang memang sangat-sangat sengit. Dan pencabar utamanya, siapa lagi kalau bukan Pro 2 Beza. Dah lama Beza ni jadi raja dalam segmen ni kan. Pilihan utama untuk sesiapa yang nak kereta sedan yang praktikal dan paling penting jimat minyak. Dan sekarang, inilah dia jawapan daripada Proton memperkenalkan Saga MC3 serba baharu. Dengar sini baik-baik, ini bukan sekadar facelift biasa-biasa tau. Ini adalah satu rombakan besar-besaran. Perkara pertama yang kita nampak tentulah rupa luaran dia. Memang cun. Grill itu diinspirasikan daripada sulaman songket. Cantik kan? Lepas tu ada lampu projektor LED. Ini first time tau untuk Saga. Dan lampu belakang yang lebar penuh tu macam abang dia S7. Kesemua ni dibina atas platform baru AMA atau Advanced Modular Architecture yang menjadikan reka bentuknya lebih moden dan handling pun lebih mantap. Okey, masuk je dalam. Kat sinilah perubahannya lagi dramatik. Papan pemuka dia direka semula sepenuhnya. Bintang utamanya, paparan dual screen 16 inci tu. Gila besar. Ia gabungkan meter digital dengan infotainment. Dan ia ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Yang pertama dalam segmen ni weh. Dan bukan saya seorang je yang cakap macam tu tau. Reaksi orang ramai pasal interior ni memang sangat positif. Macam kata seorang pengguna kat Reddit ni, bahagian dalamannya adalah satu peningkatan yang sangat besar. Betul, setuju sangat. Jom kita buka hood dia pula. Saga baru ni guna enjin 1.5 liter IGT. Enjin yang lebih besar, lebih berkuasa dengan 120 kuasa kuda. Yang menariknya, ada dua pilihan transmission. Untuk variant standard, kita dapat auto 4-speed yang biasa. Tapi, untuk variant premium, ia datang dengan CVT yang menjanjikan penyumbatan minyak yang superb. Serendah 4.9 liter untuk setiap 100 km. Okey, so dengan semua benda baru yang power ni, macam mana kalau kita letak Saga ni sebelah menyebelah dengan pencabar utama dia, Pro 2 Beza? Jom kita tengok data. Biar data yang berbicara. Inilah dia perbandingannya. Dari segi kuasa, Saga memang menang. Tak ada lawan. Dengan enjin 1.5 liter dia. Beza, dia jimat minyak sikit, tapi sikit sangat. Beza cuma 0.1 liter je. Dan yang paling best, harga untuk model paling top untuk dua-dua ni lebih kurang sama je. Jadi, anda dapat lebih kuasa dengan Saga tanpa perlu bayar lebih pun. Sekarang, kita cakap pasal transmisi pula. Yang auto 4 kelajuan tu okeylah, pilihan selamat. Tapi, yang variant CVT ni, yang ni memang surprise. Berdasarkan pandu uji, ia bukan je rasa lebih lancar, tapi ia sebenarnya lagi laju. Pecutan dari 0 ke 100 cuma 13 saat je, berbanding 16 saat untuk model auto. 3 saat lebih laju tu. Benda ni semua membawa kita kepada satu soalan penting, terutamanya untuk pembeli kereta pertama. Nak beli kereta baru ke second hand? Ada satu ulasan ni cakap dan saya suka sangat quote ni, kalau tak bayar untuk pinjaman, kena bayar untuk pomen. Betul kan? Kereta baru macam Saga ni datang dengan waranti. Jadi, kepala tak pening dan kos jangka panjang pun lebih jimat. Jadi, selepas kita belik semua fakta dan angka ni, tiba masanya untuk buat keputusan. Kereta mana yang patut jadi pilihan hati? Soalan ni,
Sebenarnya kembali kepada anda sebagai pembeli. Sebab pilihan ini bergantung 100% pada apa yang anda paling pentingkan dalam sebuah kereta. Senang cerita macam ni. Kalau anda jenis yang suka memandu, yang hargakan handling, kuasa enjin dan nak teknologi-teknologi canggih terkini, Saga baru ni memang pilihan yang sangat-sangat menarik. Tapi kalau keutamaan anda ialah jimat minyak sampai titisan terakhir dan reputasi yang dah terbukti lasak, Beza masih lagi pilihan yang mantap. Nampaknya kereta rakyat memang dah kembali dan kembali dengan penuh bergaya. Ia lebih moden, lebih berkuasa dan jauh lebih canggih. Persoalan terakhir yang tinggal, adakah semua ini cukup untuk Saga merampas kembali gelaran sebagai kereta pilihan nombor 1 rakyat Malaysia? Yang tu hanya masa yang akan tentukan.